lepaskan. Untuk kita nak melihat, jadi sekali lagi tumpuan kita 2 pelumba di hadapan Alif Hafiz dan juga Raja Abdul Rakib. Oh, Willy daripada pelumba. Kita lihat siapa yang akan berada di depan. Okey, jelas bahawa Alif Hafiz yang mengambil seleko yang pertama, rapat di sini. 2 seleko yang pertama, tapi bijak Alif. Dia mahu memastikan, seorang pelumba yang terkeluar sedikit. Kita lihat bijaknya Alif yang dia mahu keluar daripada kumpulan besar ini lebih awal. Walaupun perjalanan yang masih jauh 10 pusingan kesemuanya. Jadi di hadapan kita dah lihat di mana kedudukan Raja Abdul Rakib tadi. Tapi di depan ini jelas jentera 12 Alif yang sedang mengetuai Raja Abdul Rakib di belakangnya. Di tempat yang kedua Ryan Khoyum, jentera 11 di kedudukan yang ketiga. Mereka sampai ke 3 seleko penting, 6, 7 dan juga 8. Belum menuju satu seleko kanan untuk pusingan yang pertama ataupun lap yang pertama. Lihat barisan panjang. Belum nampak ada pecahan yang boleh memberikan kelebihan kepada pendahulu. Kerana di belakang ni ramai lagi yang sampai. 12 dan 6 yang kita saksikan. Alif dan juga... Raja Abdul Rakib. Raja Abdul Rakib. Adakah itu Raja Abdul Rakib yang terjatuh? Raja Abdul Rakib. Sayang sekali Raja Abdul Rakib. Dia adalah pelumba yang... dalam perebutan kejuaraan, kita saksikan sekali lagi di seleko ini. Seleko ini yang banyak ramai pelumba jatuh di ujung minggu perlumbaan ini. Tapi tidak menduga Raja Abdul Rakib adalah pelumba yang tidak dapat melengkapkan satu lap dalam perlumbaan akhir. Dan dia terkeluar, dia ada dalam perlumbaan lagi. Tapi pada kedudukan sekarang ini agak sukar dan dia berada jauh, sangat jauh di belakang. Kumpulan besar kesemua pelumba meninggalkannya. Jadi sayang untuk Raja Abdul Rakib. Ketika selekoh yang terakhir, selekoh 9 itu, dia terjatuh. Dan dengan kita akan lihat Alif Hafiz akan ada kelebihan. Untuk menang dan juga untuk menambah. Saya sedang tengah membuat matematik dia kerana dia sekarang ni berada di tempat yang pertama dengan 20 mata 160. Jika tidak ada mata untuk Raja Abdul Rakib dengan 133. Jadi juara. Jadi juara di sini. Ya. Wah, ini tidak kita duga langsung secara tiba-tiba. Baru belum sempat pusingan yang pertama ataupun lap yang pertama. Tapi ini dalam perlumbaan sukar untuk kita jangkakan. Sedangkan pada awal kita menjaga ini perlumbaan yang sengit ada bandingkan 2 kategori yang awal. Ya, dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku dan kita tidak menduga. Tapi itu yang berlaku tadi. Dan sekarang ini Raja Abdul Rakib berada jauh di belakang. Dan Alif Hafiz ini pun kita tak boleh cakap lagi kerana dia masih dalam perlumbaan. Dia di tempat yang pertama tapi masih dalam perlumbaan. 1.7 saat di hadapan Ahmad Ryan Khoyum. Kerana pencabar selepas itu adalah Mirchan Al-Riz yang juga tidak ada dalam ini. Dia di tempat yang ke-6 tapi terlalu jauh Mirchan Al-Riz. Jadi sekarang ini terpulang pada Alif Ahmad Hafiz untuk dia bagaimana mengemudikan perlumbaannya. Kerana dia mungkin dia sudah tahu yang pencabar terdekatnya tidak berada dalam perlumbaan rapat kedudukan 3 pelumba ini. Ini adalah perebutan tempat yang kedua. Tadi sedikit kesilapan di ujung sana. Hampir-hampir itu siapa? Afiq Syazani? Afiq Syazani yang terkeluar tadi. Sedikit kesilapan. Itu sekali lagi bahawa pelumba muda dalam kategori One Make Race bahawa mereka perlu lebih fokus lagi berhati-hati. Ya, mungkin tekanan di penghujung musim dan untuk perebutan tempat. Saya rasa itu 11 Ryan Khoyum. Ada dalam perlumbaan lagi yang sekarang merentak untuk tempat yang kedua dan tempat yang ketiga yang kita lihat sekarang ini. Dennis Rizky dan Ryan Khoyum. Afiq Syazani tadi yang terkeluar. Tapi rasanya dia dapat masuk baik dalam perlumbaan. Setelah ketinggalan dari perebutan 2 pelumba ini yang kita saksikan sekarang. Nombor 11 dan nombor 34. 11 di depan sekarang ini. Ahmad Ryan Khoyum. Naik ke tempat yang kedua. Ini perebutan tempat 2 dan ketiga antara Ryan Khoyum dan Dennis Rizky. Antara Alif Hafiz. Mungkin Alif Hafiz tidak menduga yang dia boleh namakan perlumbaan ini sebagai juara. Dan sebenarnya antara dia dan Raja Abdul Rakib, kedua-duanya juga boleh gelaran juara pada hari ini jika salah seorang pelumba tidak mengutip mata. Dan itu yang berlaku sekarang ini kepada Raja Abdul Rakib. Kita akan lihat di mana kedudukan Raja Abdul Rakib dalam perlumbaan ini. Tapi buat masa ini di depan Alif selesa 4.5 saat dan di depan Ahmad Ryan Khoyum dan juga Dennis Rizky Yus Nizam. Itu jauh sekali
kedudukannya, gap yang ditinggalkan. Ya, makin jauh dan semakin selesa sebagaimana akhir Ramadan dalam kategori sebelum ini. Ya. Warna resek. Dan ini juga bakal berlaku untuk Alif Hafiz. Dia perlu lebih tenang, berhati-hati. Sebaliknya posisi 2-3 ini yang lebih mendebarkan di antara Ryan Khoyum dan juga Danish Rifki Yustizam. Dan ketinggalan di belakang seorang pelumba yang juga berpeluang, iaitu Afiq. Afiq masih lagi ada dalam perlumbaan. Afiq ada tapi ketinggalan agak jauh di belakang. Diberikan tempat di hadapan sekarang ini. Kedudukan yang bertahan Kahwing naik tempat yang ke-7. Perubahan yang ada. Chardel Akif dengan Ahmad Hadid naik tempat yang ke-11-12. Akif Kahwing naik tempat ke-13. Arif Darwish turun. Kita lihat silapan kecil memang boleh menyebabkan situasi yang sukar untuk pelumba. Jadi apapun 5 pusingan lagi. 5 pusingan untuk kita nantikan. Semua pelumba ni kerana pecahan-pecahan kumpulan ni menyebabkan persaingan yang berbeza, utamanya Mishan yang mengetuai kumpulan yang ketiga untuk posisi yang kelima. Ali Imran di sini, Tan Kahwing juga di sini. Ya, kita ada 5 lap lagi 5 pusingan. Ditanya antara yang panjang juga dan mengambil masa untuk mereka habiskan kerana 1 lap dalam 1 minit lebih untuk atau 59 saat pada waktu yang paling laju yang mereka lakukan sewaktu kelayakan atau latihan. Dan ada peluang untuk mengejar. Tapi kalau pelumba itu pandai mengambil kesempatan seperti apa yang dilakukan oleh Alif Hafiz, dia sudah 5.7 saat berada di depan, jauh meninggalkan Ryan Kayum dan juga Danish Rifki di tempat yang kedua, tempat ketiga. Afiq Shazani di tempat yang keempat sekarang ini. Afiq Shazani mulai hampir. Ya. Kejar, kita lihat di sini, itu jelas mereka sudah sampai. Untuk Ryan Khoyum, Danish Rifki dan juga Afiq Shazani. Ada 4 pusingan lagi, 4 lap. Jadi untuk Danish, untuk Afiq, mereka perlu rapatkan lagi untuk berikan tekanan kepada Ryan Khoyum. Kerana jika berterusan sebegini, ia nampak akan ada kelebihan kepada Ryan untuk berada di podium, untuk menang di tempat yang kedua. Kerana Ryan sebelum ini, kalau ini keputusan yang dia catatkan menurut antara yang terbaik di tempat yang kedua. Sebelum ini hanya sekali di podium tempat yang ketiga ketika di pusingan yang ketiga. Masih ada 3 pusingan, 2 selekoh selepas mereka tiba untuk lap yang ke-7 tadi. Ya, sementara Alif selesa berada di depan. Tumpuan kita kepada Ahmad Ryan, Danish Rifki dan Afiq Shazani yang kembali untuk merapatkan dirinya dalam kumpulan kelompok yang kedua yang kita sedang saksikan sekarang ini. Kedudukan yang sangat rapat antara 3 pelumba. Ada peluang, ada kedudukan striking distance belum lagi, tapi sebenarnya kedudukan yang rapat. Dia cuba mendapatkan ruang untuk nanjakan untuk masuk. Itu juga dilakukan oleh Danish Rifki, sentiasa mengintai peluang untuk memintas. Tapi Ahmad Ryan menutup peluang yang terbaik. Dah lepas. Dah lepas. Danish Rifki dapat berjaya lepas. Saya bersebelah sekarang dengan Ryan yang kembali. Cantik dari bahagian dalam. Sebelum selekoh yang ke-6 itu kita lihat kembali semula Ryan. Dia tidak membiarkan lama Danish untuk mengambil tempat di posisi yang kedua. Jadi bermaksud ada peluang di antara 3 pelumba ini kerana berlaku perubahan seketika di antara Ryan dan juga Danish Rifki. Jadi di lap yang terakhir adalah penting untuk 3 pelumba ini. Mereka perlu berhati-hati. Tidak boleh ada kesilapan kerana boleh mengubah kedudukan mereka. Cuma kita boleh lihat perebutan Ryan dan juga Danish ini memberikan kelebihan kepada Afiq Shazani yang boleh untuk mengambil kesempatan. Dan Alif yang berada di depan sekarang dengan gelaran juara. Jadi miliknya pada kedudukan ini. Rapat kedudukan. Danish cuba untuk melepasi. Belum ada peluang lagi, belum ada ruang lagi. Sekali lagi cubaan, inilah peluang untuk saya katakan lepas. Seleko separuh bulatan. Ryan masih di depan dengan Danish Rifki. Afiq Shazani cuba untuk merampas kedudukan. Nombor 19 itu adalah Afiq Shazani yang masih belum dapat lagi untuk melepasi Danish Rifki. Tahankan kedudukan. Tapi kedudukan dah 3 pelumba yang masih lagi rapat. Siapa yang akan berjaya? 2 pelumba dari 3 ini akan menaiki podium untuk melengkapkan podium untuk menyertai Alif Muhammad Hafiz yang 6.6 saat berada di depan, meninggalkan lain-lain pelumba jauh tempat kedua, 3 dan 4. Jadi mereka dah memasuki pusingan yang terakhir, last lap.
Dan pasti Alif akan tiba bersorangan untuk melengkapkan, menambah koleksi kemenangan untuk mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu dan juga sekaligus menang kerana disebabkan Raja Abdul Rakib tidak ada dalam perlumbaan. Tetapi lebih mendebarkan, kita nak lihat persaingan untuk tempat kedua nanti dan juga tempat ketiga di antara Ryan Koyum, Afiq Shazani dan juga Danish Rifki yang berada 30 di belakang itu. Dia mungkin tidak menyedari lagi yang... Oh, jatuh seorang pelumba di belakang. Jatuh di belakang. Di belakang Ryan Kayum. Oh, yang jatuh, tapi kita beri tumpuan kepada Alif Muhammad Hafiz yang berjaya menanggi perlumbaan dan juara pada musim ini. Di belakang kita nak lihat siapa yang sampai ke kesan penamat antara Ryan, Afiq dan Danish yang melengkapkan. Afiq Shazani dan juga Danish Rifki Kayum yang terjatuh tadi. ya, sayang untuk Ryan Koyum. Itu sering kita katakan dan berlaku juga untuk pelumba-pelumba muda, sedikit kesilapan. Dan kita harapkan itu adalah perkara yang mereka belajar dan juga untuk perkembangan karier mereka. Raja Abdul Rakib berada di belakang. Namakan perlumbaan, sayang sekali bagi Raja Abdul Rakib. Awal musim ini dia menguasai penuh perlumbaan. Tapi ini yang pentingnya untuk konsisten dalam setiap satu musim yang dikira. Raja Abdul Rakib yang menamakan perlumbaan di tempat yang ke-19. Juara menjadi milik Muhammad Hafiz. Mungkin dia tidak menduga di awal perlumbaan ini dia akan pulang hari ini sebagai juara Yamaha Petronas Super Series. Dengan kelebihan 2 mata sahaja sebelum ini di depan Raja Abdul Rakib, Raja Mat Nur Fatihah. Ini dia keputusan bagi perlumbaan. Muhammad Hafiz menangi perlumbaan tempat pertama. 2 Muhammad Afiq Shazani, Muhammad Zaini. 3 Danish Rifki Yutnizam. 4 Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri. 5 Mirchan Al-Riz, Muhammad Maziz. 6 Tan Kawing. 7 Muhammad Zil Kayim, Muhammad Yusmizan. 8 Putra Faris Fakrullah, Muhammad Hafiz.